Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasi lemak, lontong, char kway teow maupun roti canai menjadi antara sarapan pilihan rata-rata rakyat Malaysia. Walaupun hanya makanan, namun ia jelas menunjukkan penerimaan pelbagai kaum dan budaya di negara ini sejak merdeka. Bagaimana selera kita boleh disesuaikan, begitu juga seharusnya interaksi kita sesama kaum. Sedar atau tidak, sikap toleransi, bertolak ansur dan hormat menghormati menjadi penguat di antara kita. Ikuti laporan ini. Malaysia, hampir 34 juta rakyatnya. Sejak 1957, tarikh keramat merdekanya Malaysia sehingga kini, pelbagai cabaran dilalui setiap kita dalam membangunkan sebuah negara merdeka dan berdaulat. Saya nak negara Malaysia ni bersatu padu rakyat Malaysia. Saya nak cuma India, China, Melayu satu bersatu untuk negara kita. Pada tahun 2024 ni saya nak lihat rakyat Malaysia ada perpaduan yang harmoni. Kita rakyat Malaysia ni berbilang kaum dan agama. So saya harap ada isu lagi yang pergaduhan ataupun isu-isu yang kita tak nak lihat lah. Dari tragedi 13 Mei 1969, rusuhan, cerobohan di Lahad Datu, kemudian politik sehinggalah pandemik COVID-19, semangat perpaduan yang digenggam erat sejak dahulu menjadi kekuatan Malaysia sehingga disegani dunia. Kalau kita lihat pilihan raya 2018, ada lebih kurang 16 pilihan raya seluruh dunia. Saya pun melihat tidak ada satu pilihan raya yang tidak ada keganasan, kecuali Malaysia. Kenapa? Kerana kita telah sedar keganasan tidak membawa apa-apa. Kita berbeza, tak dapat dinafikan. Perbezaan itu dikukuhkan oleh kerana perbezaan agama dan perbezaan demografi 60% lawan 40% lawan 20%. Kita tidak ada jalan lain. Kita kena mencari jalan untuk bersetuju dan untuk bersetuju dan bersetuju. Kalau tidak bersetuju, kita nyatakan tidak bersetuju. Itulah saja yang saya fikir jalan dan masa depan Malaysia. Kerana saya tengok inilah yang membawa kejayaan yang menyebabkan orang puji. Adalah kemampuan kita. Sedarkah kita? Setiap kali di sebalik kejayaan etnik negara di pentas dunia, di belakangnya adalah rakyat Malaysia. Tidak mengira bangsa, kita tidak pernah kekok melaungkan nama Malaysia. Roti canai, ji chong fan, nasi lemak, lontong maupun thosai jadi pilihan kita semua walaupun berentas tradisi. Kerana rakyat Malaysia tiap-tiap minggu membuktikan kami berunding, kami sedia bertolak ansur. Harmoni adalah pegangan kami. Jadi ini penting pada saya. Itu yang saya katakan kesepaduan. Kesepaduan itu agree to agree, agree to disagree. Bila kita sampai ke disagree itu, kita bentuk banyak cara. You ingat tak Malaysia ni? Bila ada je masalah, buat je kuasa. So kita dah pegang konsep ini tanpa kita bercakap. Sedar atau tidak, acuan yang diwarisi sejak zaman nenek moyang kita ini harus menjadi paksi setiap lapisan masyarakat agar Malaysia lebih maju, harmoni dan jaya. Saya harap Malaysia lah, bangsa kita boleh macam bola-bola. Itu bola sifatnya. Each races can be work together, play together, main with each other, sokongkan negara kita. That's what I hope. Kemampuan kita to adjust. Ini kelebihan kita ni. Dan kata yang saya katakan yang penting adalah mold, the Malaysian mold, acuan Malaysia. Itulah yang kita lihat di Malaysia. Ini yang orang kata unik. Laporan Farizal Osman dan Helmi Abdul Malik untuk TV3. Ikan patin yang sinonim dengan negeri Pahang kekal sebagai khazanah yang menyumbang kepada ekonomi dan sektor pelancongan di negeri itu. Paling istimewa ialah
spesies patin buah Sungai Tembeling di Taman Negara Jerantut dan juga sebahagian lembangan Sungai Pahang. Keunikan paten buah asli dan harganya yang bercecah ratusan ringgit sekilogram juga menjana rezeki kepada nelayan darat dan pengusahanya. Kita dengar kepada laporan bersama wartawan Fazli Ahmad.